Kalau anda tengah mencari kasut running cover plate yang ringan, stabil dan ada rasa propulsif, tetapi harga masih kategori bajet, ini mungkin menarik. Kerana X-Step 260X 3.0 model performance dari X-Step baru saja masuk ke Malaysia. Dan kebetulan saya dapat test di event KL Night Run 2026 minggu lepas. Jadi jangan buang masa. Jom kita sama-sama review X-Step 260X 3.0. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Salam Ramadan Karim. Ketika video ini dirakam, tinggal lebih kurang 13 hari Ramadan akan berakhir. Tapi kali ini, macam biasa, saya akan buat review yang pendek, padat dan konstruktif dengan kasut running carbon plate budget friendly, kawan budget lebih kurang, yang baru sampai di Malaysia ni. Dan kali ini memang ada dekat outlet, walaupun memang ada dekat online. Berikan tepukan gemuruh kepada X-Step 260X 3.0. Oh wow, kasut ini dia punya tema dia budget friendly sebab dia ada carbon plate T400 split wing type carbon plate untuk larian-larian laju, larian-larian tempo, speed work. Walaupun dia claim kasut ni boleh berlari hingga maraton, tetapi lebih ditonjolkan tentang larian-larian laju sebab kasut ni sangat ringan. Bila sebut tentang harga, okey, ini part yang menarik. Kalau anda pergi kedai, harga dia lebih kurang RM649, 600 lebih. Tetapi macam biasa, kalau anda tengok yang 2000 km Pro, 5.0 Pro dan bukan Pro ni, harga dia sekarang dah drop sampai 200 pun ada. Dia jual online direct, berlambat-lambat sekarang kat online, tetapi still tak ada kat kedai. Tapi kasut ni memang masuk outlet, tetapi still ada online. Dan online harga dia, kalau anda tekan link kat bawah ni, lebih kurang 500 lebih. Okay? Biasanya kasut-kasut carbon plate ni harga 800 ke atas, tetapi harga ni online 500 lebih. Kena dengan tema dia, kasut carbon plate budget friendly. Yang biasa anda kena tontonlah video ni sampai habis. Bagi siapa-siapa yang nak beli atau sekadar untuk info saja, yang paling penting adakah kasut ni on point atau tidak. Tapi macam biasa, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata kawan saya dari Kampung Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu, don't wait long-long. Subscribe. Yes, and thank you. A few moments later. Bila sebut ringan, kasut ni memang ringan lah. Kasut ni berat dia 239 gram saja. Untuk kaki saya, saiz UK 10, US 11, 285mm, Euro 45. Dan kalau anda tengok dekat dalam chart tu, maybe saiz ni antara yang paling besar sekali. Dan colorway dia biru, ada toning abstract sikit dan putih. Macam biasa anda tahu saya kurang sikit minat kasut putih, tapi dia ada 3 colorway. Ada satu yang color kuning, tu maybe untuk perempuan punya. Yang orange tu sebenarnya saya target, tetapi tak apalah. Putih pun putih lah kan. Orange tu lagi mantul, kalau nampak dah macam ala-ala Vaporfly dari jauh. Tag height dia 38mm, drop 3mm. Bermakna drop dia memang sikit. Untuk kasut-kasut racing pelik. Saya selalu kasut racing drop dia agresif, 6 dan ke atas, tapi drop dia 3mm saja. Lebaran dia forefoot 11.5 cm, heel dia 8.0 cm. Okey je. Dan kasut ni walaupun kasut neutral, sebabkan plate ni, okey. Plate ni kalau anda tengok betul-betul, sistem dia selain propulsif, tujuan dia untuk bagi flexibility dan stability, okey. Sebab saya ada tengok satu review dari China, saya tengok video dia dan anda compare dengan video saya ni, memang rasa stabil, okey. Nampak tak? Twist test dia. Dia punya plate dia tarik sampai belakang, bukan tengah semata-mata. Dia punya kepak wing tu sampai belakang supaya stabil. Sebab yang versi iterasi 2.0, orang komplain dia kurang stabil, walaupun dia nampak sedikit narrow macam ni, okey, tetapi memang stabil dan saya berlari memang rasa stabil. So ni position dia kat mana? Kalau saya dah review, tu dah ada 160. Saya ada 160, ada banyak siri 160. Kalau satu tu lebih kepada racing, elite dan maybe kepada dan serious runner. So 2.2 ni, siri nombor 2 ni, okay, dia fokus kepada tengah-tengah. Maknanya lebih kepada trainer dan super trainer. Tapi ni super trainer ada carbon plate. Kalau 3 tu lebih kepada daily trainer. Macam yang ni, yang 2000 ni, dia totally siri yang berlainan. Dia terlalu banyak kasut lah. X-Step terlalu banyak kasut. Dan X-Step antara brand yang sangat besar di dunia sekarang ni. So memang kalau anda nak follow satu persatu, takut tak terkejar. Lepas tu kita follow yang saya follow je lah. Nice. Okay, sikit-sikit tu supaya anda dapat follow. Apa dia? Custom jacket engineering mesh.
KSP4 X-Tech Fit, dia lebih nama je lah. Tapi kalau anda tengok dia still feeling rasa plastik, sangat minimalis. Yang ni anda tengok dia lebih lembut, yang ni nampak lebih agresif. Tapi apa-apa pun still satu apa yang sangat baik. Bila pakai, bila sarung fitting dia, yang saya katakan tadi, tak ada masalah. Untuk kaki lebar pun rasa sesuai. Lock cantik dengan eyelet dia anda tengok, nampak quality, boleh buat runner's knot. Padding yang tak keterlaluan, cukup-cukup je, pakai senang. Dan anda tengok, ini Win, dia punya tang fully gosseted. Dia punya tang maknanya memang rasa padding yang cantik, suede yang berkualiti, ada perforated. The print 260 kat sini, printing dia, TPU yang high quality. Ada reflector kat sini, ada tulisan Chinese kat sini. Kita rasa texture surface dia memang sangat-sangat cantik. Propulsive cushioning system. Kita pergi ke part yang sangat menarik, iaitu dia punya midsole. Midsole dia sebenarnya sama je dengan ni. X-Step Ace. Blending PIBA dan super critical foam. Walaupun nampak macam styrofoam, tetapi totally foam yang berlainan. Tetapi anda kena ingat, dia bagi dual foam. Dual foam ni kalau anda teliti dekat-dekat, dia punya tekstur je berlainan. Walaupun foam yang sama, yang atas ni 40 degree, yang bawah ni 45 degree. 40 degree dan 45 degree tu lebih kepada susun atur, macam mana dia punya structure midsole tu sendiri. Yang atas ni dia kasih soft dan propulsif. Yang bawah ni lebih kepada hard sikit. Tetapi kalau anda buat durometer test, yang bawah ni 24. Yang atas ni, oh terbalik lah. Atas dia hard sikit. Okay, atas dia hard sikit. Okay, atas ni dah masuk 28. Bawah ni 25, 24. Okay, memang ada dual density. Supaya kasut-kasut yang performance ni, biasanya memang dia punya midsole lebih kurang macam tu. Dia tak terlalu sembut, tak terlalu keras, dia berada di tengah-tengah. Sebab untuk anda nak mendapatkan energy return dan efficiency running tu, midsole ni akan banyak membantulah dari sudut-sudut macam tu. Kalau anda tengok outsole dia pula, X-Step Dura Marathon CPU. Dia totally berlainan Nampak? Tengok rubber dia. Totally berlainan. Ini yang jenis kurang durable, tetapi grip dia still okay. Dia punya texture dia, AI pixelated thread pattern. Okay, ini macam tayar punya style. Bentuk grafik-grafik yang tersusun. Pattern yang dia makin tebal, tipis tengah-tengah. Dia ada susun atur, maybe ada reason lah dia design macam tu. Tetapi ini saya rasakan dia tak sedurable kasut-kasut trainer. Walaupun dia super trainer sebab dia dah lebih ke arah kepada performance. Cut out dia memang sesuai. Takkan tersekat batu, tak ada masalah pun. Dan ini adalah weight management dan dia nak bagi impact, nak distribute dia punya compression tu dengan lebih sekata. Okay, saya punya experience running dia punya larian sedikit stiff sebab kalau anda lagi slow, kasut ini tak akan dapat dia punya benefit banyak sangat. Tetapi yang paling penting, kasut ini rasa stable. Maknanya dia nak create satu suasana atau sensasi lari yang tak berapa snappy yang keterlaluan, ada sedikit plush, smooth riding dan stabil. Senang kata macam ni lah. Siapa orang yang pernah pakai dulu saya rasa feeling pakai kasut ni, dia punya foam dia macam Nike Zoom Fly 2. Mula-mula dia perkenalkan Zoom X dekat Nike punya trainer dulu. Mula-mula dulu dia pakai Cushlon. Satu kasut je dia bagi Zoom X foam sebelum dia tukar balik kepada EVA foam. Ini sebiji macam Zoom Fly 2. Okay. Apa yang saya suka kat kasut ni, dia ringan, propulsif, stabil. Saya suka fitting dia, saya suka tang dia. Yang paling penting, harga dia saya suka untuk kasut-kasut carbon plate yang performance macam ni. Apa yang saya tak suka setakat ni, kalau anda tengok tali pun tak ada masalah. Tali dia, X-Step jarang menghampakan dari tali. Department tali dia antara yang terbaik. Yang satu yang saya kurang berkenan, color dia. Okay, saya kurang berkenan color yang macam ni. Jadi saya bukan fan untuk color putih, tapi ada orang minat color putih. Yang saya target color orange tu, tapi kalau dapat color orange dan kuning tu, tak ada masalah. Memang sangat-sangat stylo dan on point. Okay? Jadi overall kasut ni of course lah, X-Step 260X 3.0. Sangat-sangat on point. Yes. Terima kasih kalau anda sudi tonton sampai habis. Siapa-siapa yang berminat untuk kasut ni, tekan saja link kat bawah ni atau beg kuning. Tinggalkan komen apa pandangan anda tentang kasut X-Step kali ni. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Salam Ramadan. Salam.